Okey, hai tips 1 minit hari ni. Okey, hari ni kita OT sebab kita nak siapkan juga satu kereta Nissan Serena C26 daripada Shah Alam. So owner datang bagi tahu kereta ni berayak. Bila bawa tu tak tegap lah. Okey, punca kereta ni berayak, ni boleh tengok kat depan ni. Pertama dia punya absorber depan dengan absorber belakang. Absorber depan dengan belakang dia ni memang dah lembut. Dia tak bocor tau, nampak? Jom zoom kat sini. Biasanya orang kata bocor, rosak kan? Tak, dia punya shaft ni, dia punya rebound ni dah lembut. Jadi bila dah lembut, memang bawa berayak lah. So tak ada choice lain, kita tukar absorber yang baru ni. Absorber depan pun sama, absorber belakang pun sama. Part kedua yang rosak, dia punya lower arm. Bush lower arm dia dah koyak. Jom tengok. Ni, tengok. Dah koyak. Saya tekan sikit je ni, dah koyak. Ni yang lama dan ini yang baru. Ni, nampak padu je. Saya nak tekan pun rasa keras. Ini yang lama, dah koyak. So tak ada choice lain, kita akan tukar lower arm yang baru. Terakhir, part yang dia yang rosak ialah stabilizer bar bush dia ni dah koyak, nampak dah crack. Dah koyak. Okay, so inilah part yang rosak dekat Nissan Serena ni. Jadi kita tukar part ni semua, kita buat elemen balik. InsyaAllah kereta dia boleh rasa feel macam baru balik. So kalau kereta anda ada masalah, boleh bawa datang jumpa kami di Fizi Motorsport Sunway Pro. So dapat tip hari ni saya